Ialah cuma pembangkang henyak separuh mati UAP, tak ada kat parlimen apa semua. Apalah, dia orang rindu kat saya kan. Jadi dia orang ni seru-seru panjang-panjang kan, aku turun betul-betul kan. Daripada awalnya ialah gambaran yang diberikan ialah kita nak turunkan suhu pemilihan kali ini di peringkat bawah sebab kita dalam kerajaan. Jadi kita tak boleh nak tunjukkan bahawa persaingan itu sampai melimpah ke peringkat rakyat. Sebaiknya kita kekalkan dalam parti lah. Tapi bila keputusan itu mula keluar dan ialah saya ingat mungkin cabang-cabang yang ada pertikaian, mereka sebaiknya diberi kepada Presiden lah, Datuk Seri Anwar. Tapi sebab Presiden itu Perdana Menteri, dia banyak kerja lain. Jadi akhirnya banyak yang sampai kepada saya daripada semua kumpulan sebenarnya, bukan nak kata kumpulan tertentu sahaja. Bila saya mula meneliti, maksudnya ada isu-isu yang berbangkit. Jadi saya buat keputusan bahawa kalau saya nak imbangkan di antara kerja sampai pukul 7-8 malam tiap-tiap hari, 9 malam, lepas tu malam baru nak jumpa cabang-cabang pun tak kena juga. Jadi kita perlukan masa yang penuh untuk saya duduk jumpa satu-satu. Dan yang itulah yang saya buat keputusan bahawa saya beritahu Datuk Seri Anwar bagi saya masa untuk saya ambil cuti dulu daripada pejabat. Sebenarnya benda tu tak ada isu pun, biasalah kita kalau untuk urusan peribadi ya. Dan sebenarnya kalau kita parti reformis, urusan peribadi, urusan keluarga, urusan parti sebenarnya bukan urusan kerajaan. Jadi tak boleh buat mesyuarat dekat jumpa orang parti dekat kementerian semua ni. Jadi sebab itu saya ambil keputusan bagi saya cuti supaya saya boleh duduk dan boleh tenangkan. Lagipun benda tu bukan benda yang tak pernah dibuat. Saya ingat zaman Tunku Abdul Rahman dahulu, Tunku Abdul Rahman bila dia nak berkempen untuk pilihan raya umum, dia ambil cuti 3 bulan tau daripada kerajaan. Sebab dia tak nak campurkan antara urusan kerajaan dengan urusan parti kan. Jadi tapi mungkin saya bendul sikit lah kot. Dia tiba-tiba, saya tak tahu, saya ingat benda tu quite straightforward kan. Jadi kemudian itu tiba-tiba masalahnya masalah orang kita juga. Sebab yang pergi bagi sumber tidak rasmi ataupun sumber yang tidak mahu dinamakan ni, ada menteri PKR juga. Saya tak tahu menteri mana lah. Dia yang pergi cakap pula dekat media. Jadi tiba-tiba isu tu jadi isu kan. Sedangkan sebenarnya perkara tu biasa je. Kalau semua cuti nik saya pergi cakap dekat media, mampu lah kita. Jadi saya ingat benda tu buat masa sekarang rakyat pun dah mula faham dia tak ada isu sangat lah. Dan sebaiknya lah nasihat saya kepada menteri yang lain pun, kalau ada urusan peribadi, ada urusan parti yang memerlukan lebih banyak masa, jangan campur adukkan di antara tugas dan masa bekerja kerajaan dengan tugas dan masa menguruskan parti. Ialah cuma pembangkang henyak separuh mati UAP, tak ada kat parlimen apa semua. Apalah, dia orang rindu kat saya kan. Jadi dia orang ni seru-seru panjang-panjang kan, aku turun betul-betul kan.